Allah menghidupkan daripada mati menjadi hidup. Tak usah kata bayi yang berupa janin, ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada mata, ada kaki. Nah, Allah Ta'ala menghidupkan dengan tiup roh. Batu boleh cakap. Nah, batu boleh cakap. Nah, pokok kurma hak mati dah boleh hidup semula. Satu hari Nabi SAW sedang berehat-rehat di suatu kebun. Maka datanglah seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab ulu lah. Nah, Arab ulu. Maka dia tanya, ya Muhammad. Ya, saya lah Muhammad. Mu ngaku jadi Nabi? Saya lah. Dan kalau mu betul Nabi, aku nak suruh mu buat satu benda. Boleh tak? Kalau mu tunjuk, aku percaya mu Nabi sungguh. Aku nak masuk Islam. Nabi kata, dah mu nak suruh benda. Kata Badawi, mu nampak dah ujung kapung. Pokok khema hak mati dah tu. Kering-kering. Mati dah. Daun-daun kering habis dah. Nak? Nampak ah? Dah gua ni cerita. Kata Badawi ni mu suruh dia hidup semula. Nah, boleh tak? Suruh hidup semula. Memang pelik-pelik ni. Jenis Badawi, jenis darat ni memang pelik. Memang. Ada pula nak suruh. Tak. Pelik mainan. Nabi kata gini, aku ni Rasulullah. Mu ni agak ulu je. Mu suruh. Ada pula Badawi nak suruh orang besar. Nak? Dah orang tak ambuh dah. Ikut saja dah lah. Cari menyakit sama. Tak? Dah rumah kita huru-hara dah. Cara rumah orang pula. Nak? Cara jaga rumah kita sudah lah. Gayak repang kali dah. Nak nyembang luang kau. Duk sibuk paper orang. Nah, motor kita betul dah motor besar. Tapi luang nak cecah air dah tu. Faham? Duk sibuk duk kabur paper orang sauh dak akak. Bahasa punya agak dusung. Jadi Nabi ajar dia. Dah mu nak suruh aku Rasulullah. Mu nak suruh. Gini, mu pergi kat pokok khema tu. Mu kata, hei pokok khema, Muhammad suruh mu hidup. Nak? Dia sampai salang ke mu. Nabi pesan gitu. Badawi ni pun tak ada arah. Gi juga. Nak? Gigi dia pun kata, pokok khema. Dia bodoh. Tak ada arah. Nak selamat punya pasal. Muhammad Rasulullah tu kirim salam kamu. Bila dengar kata Muhammad Rasulullah kirim salam, maka bergerak-gerak akar di dalam tanah. Tu Tuhan punya kuasa. Pokok mati. Mati terus bergerak bokeh belah kanan, maka menganjar Badawi. Kejut beruk dia. Tengok Allah pelik bokeh belah kiri pula. Sapalah kedua-dua akar kiri kanan naik di atas tanah. Tu cerita hebat. Kemudian bergerak berjalan ke arah Nabi. Jauh jalanan. Sapa depan Nabi, beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Badawi dah tak kira dah. Kocak kesi-kesi dah padang dah. Bang sama dah. Kaju agak Badawi ni. Tengok. Tengok. Kemudian sujud pokok kurma ini kepada Nabi. Sujud. Rekod sujud. Pelik. Tak pelik. Pelik ni manusia buat. Baru pelik. Tak munasabah. Ni kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu qadir. Tunduk pokok kurma mudah bagi Allah. Tuhan buat langit 7 lapis. Tidak ada tiang. Tu pelik lagi. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Dan kenapa kamu tidak lihat kepada langit?
bagaimana ia diangkat tanpa tiang. 7 keping langit. Nak, ada kalau pokok kerma tunduk sujud mudah jelah. Nak, kita tengok langit kebesaran Allah. Nak, begitu tinggi, bersaling-saling warna. Nak, Tuhan hias dengan pelita yang sangat terang, yang bilangannya berbilion-bilion pelita yang kita namakan bintang. Dalam bilion-bilion pelita ni Tuhan bubuh satu spotlight pula. Nah, iaitu bulan yang sangat terang. Dah cin tak ada. Nah, terang menerang. Nah, itu kuasa Allah. Maka kalau hebat begitu kuasa Allah, takkan tak boleh nak buat pokok kerma hak ada dah tunduk sujud kepada Allah. Mudah nipis lah. Nak, nipis lah. Bila maknanya Badawi ni tengok Allahu Rabbi, pokok kerma sujud kepadamu, maka dia pun, Nabi tanya dah, gua ni gamak? Gua ni gamak? Naik lagi gobar kok gini nampak raya. Nah. Jadi Badawi tu kata, mu betul lah Rasulullah. Mu betul Nabi Allah. Mu memang sungguh bukan Nabi Nawak. Aku nak minta sujud kepadamu atas. Kata Badawi ni. Nak. Mana boleh? Nabi kata tak boleh. Kalau manusia itu boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan isteri itu sujud bagi suaminya tiap-tiap kali masuk suaminya ke rumah. Tu. Nabi kata haram sujud sama makhluk. Kita haram sujud kepada manusia, sujud kepada matahari, kepada berhala ke, kepada binatang, kepada jin, pada malaikat, pada Nabi tak boleh. Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kalau takat rokok tunduk hormat pada orang besar haram. Kalau nak tunduk jangan sapa kepada hak rokok. Ni ulama sebut. Sapa kepada hak sujud jadi kafir wal iazabillah. Tak boleh. Nak tunduk pada manusia boleh, tunduk kepada raja. Nak tunduk kepada presiden, tunduk kepada orang besar-besar, tunduk kepada orang tua, kepada ulama boleh. Jangan sapa hak rokok. Kerana hak rokok tu satu ibadah yang menjadi rukun semayang. Nah, tunduk jangan sapa hak rokok gitu. Nah, boleh. Kalau siapa hak rokok haram, sujud batal Islam. Kerana dipanggil setengah daripada perkara yang membatalkan Islam, sujud bagi makhluk. Sujud menghantarkan dai di atas bumi. Nah, walau tak ada tamak ninah sekalipun batal akidah. Tu kena jaga. Lepas tu Nabi kata haram sujud sama-sama makhluk. Kalau manusia boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan kau isteri-isteri sujud kepada suami tiap-tiap kali suami balik. Pasal besarnya hak suami di atas isteri. Nah, ini cerita dia. Maknanya Allah Ta'ala menghidupkan pokok yang telah mati. Nak boleh hidup semula. Nak mematikan yang hidup mudah lah. Wi kemarah sekali gak mampu habis pokok-pokok. Nak. Jadi yang menghidupkan Allah bukan obat, bukan doktor. Kalau doktor boleh menghidupkan, maka ibu bapa doktor panjang umur mereka. Doktor pakar bahagian jantung, pakar bahagian bedah, pakar bahagian saraf, pakar bahagian tu bahagian ni. Nak mesti dia nak ibu bapa dia panjang umur. Dah mana ibu bapa dia mati macam orang lain kau? Dia dah nak buat kau. Tu nak. Dah nak buat juga. Dah dia doktor. Doktor mu doktor pakar. Mu bukan kelas doktor biasa. Doktor pakar tu. Jamuh-jamuh gitu 150. Obat ada lagi. Nah, kalau sejari 30. Buat gitu 150. Nah, doktor pakar kan? Nak jumpa dia direct tak boleh. Kena buat appointment. Nah, mana minggu depan hari pukul sekian-sekian lewat? Ada. 50 beng. Tu doktor pakar. Maknanya dia ada ibu bapa kok doktor pakar. Mesti ada ibu bapa, dia bukan anak ulu tung. Jumpa lalu kok ulu. Mesti dia kasih pada ibu bapa dia. Nah, tapi mati kok ibu bapa dia. Orang sakit jantung, cik mani, dah boleh nak buat. Memang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Mu tarah doktor pakar lemah, mu pakai akademik lemah segala-galanya. Nah, kita dengar sebelah rumah kita nangis.
Wah ni doktor gigi, dia dok pakar sakit gigi. Bahang dia sakit gigi doktor. Molek-molek ada bertanggung. Molek-molek ada. Pakar sakit jantung, mati sakit jantung. Nah, maknanya yang menghidupkan Allah Ta'ala. Yang boleh tahan orang tu jangan mati, Allah Ta'ala juga. Nah, dia baca dalam surat khabar kan, wak pergi pembedahan dari sini, tak percaya, tak sedap. Nah, wak pergi di Australia, 40,000 habis piti kita. Nah, 15,000 ringgit dolar Australia, 40,000 duit kita. Balik 2 hari kiok. Molek-molek ada, mati juga. Rambut Australia dah bedah kan, mati juga. Tak boleh tahan. Nah, dah sampai masa, nah Tuhan wakil lalu. Nah, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum al-ayah. Katakanlah Allah Ta'ala hantar kepada kamu wakil rakyat, seorang wakil rakyat yang sangat digeruni. Nah, bukan dari kijah, dari langit. Faham? Yatawaffakum, yang mengambil nyawa kamu dengan perintah daripada Allah, iaitu malakul maut. Malakul maut. Nah, dah mari tu balik awal. Nah, ramai duk nawar atau moh belaka. Mari tu seorang nyak ruf ayah. Kalau mak-mak lah senyak tu. Nah, dak mari tu boleh buat kira cara ni. Dah mari hamba Allah wakil tu seorang. Nah, jangan main ni 10 orang daripada exco ni. Nah, yang wajib kita tahu. Nah, dia exco tu, malaikat kanan dia. Nah, bukan tentera biasa, malaikat kanan, Israel. Ketua pengarah Jabatan Maut. Mari tu senyak tu. Dengan Messi ada, dengan doktor pakar ada. Dah, bukan barang ayah dia di hospital. Nah, anak MB, ayah kepada menti besar. Nah, takkan macam kita cek bebek kurang. Kita bebek kurang, cek dah cari pergi hospital. Ditanya bebek kurang. Nak rebah mutu. Rebah mutu calak-calak lagi hospital. Dia ambil pelayar ngepik tu, dicelup dia hiding, berok. Aduh, mak rempik. Messi kata pandai tu. Belum pandai sangat. Ni je kau gitu. Cik anak orang sosok lagi. Dia tak buat gitu. Dalam bilik bergaluh ni. Tahan sikit dek. Faham tak? Gitu lah. Tu orang nak ngak bakat besar. Istimewa. Istimewa tak istimewa tak ada kira, tu manusia. Mari ni Syekh Israel ada apa? Doktor pakar 3 orang jaga atau daripada Kuala Lumpur. Pakar Terengganu tunggu dah 2 orang. Dengan Messi 24 jam jaga sama. Siap dengan meta tu nyuk. Dia panggil power eng. Faham? Nah, mari malaikat ni seorang, Assalamualaikum, mati habis equalizer. Power eng senyap tu. Tak jadi apa, loud speaker ke apa senyap habis. Doktor pun tutup. Habis kan? Tu kuasa Allah. Sarawang. Jangan kita pakar baik apa? Wagi kat doktor pakar. Bodoh lah ke tu. Nampak? Jangan kata baik gitu. Ikhtiar saja. Kena molek Tuhan nak baik dengan doktor pakar, kena molek sakit luar baik, kena molek dengan babak seseng, kena molek tu omong kapung, kena molek sembuh air sirih atas muka. Molek ada bangun. Berkambur atas muka. Dah Tuhan kan tak? Ada orang dengan seseng. Dengan seseng baik, dia boleh buat seseng baik penyakit kulit dia. Ada juga. Dah Tuhan izin, dah Tuhan ada izin. Kita tengok tokek seseng, tokek kedai seseng. Dia bat tambung, tengok putih dia. Besar-besar pinggang kurat. Faham? Tokek dah seseng. Dah Tuhan ada izin. Tu kita ni makhluk manusia, umat tauhid. Umat tauhid makhluk seorang tak boleh masuk campur. Semua sabab dan musabab yang menjayakan sesuatu, musabbibul asbab, iaitu Allah Subhanahu wa taala.